Bila boleh berhenti ketika membuat bantuan CPR? Dia. Pertama adalah ambulance arrive. Kalau ambulance dah arrive, boleh berhenti CPR. Tapi jangan berhenti suddenly. Contohlah ambulance kat sana, kau dengar bunyi tu lepas tu berhenti pula. Kalau dah sampai ke spot you, baru berhenti. Ambulance arrive. R adalah revive. Kalau mangsa dah sedar, stop CPR. Stop CPR. Jangan paksa dia baring balik lepas tu tekan lagi cakap shake guideline lah. Jangan Alright. E ni exhausted. Letih. Kalau letih, berhenti je lah tuan. Kalau conform, kalau anda dah letih ke, you punya tekanan pun tak beberapa perfect lah. You dah letih lah. Penat kan? Dah penat. So tekanan berapa inci tahu tak? 2 inci. Bayangkan 2 inci you nak tekan. Sekurang-kurangnya 2 inci tekan, letih dah. You dah letih. So yang masa dah lepas letih tu 2 inci tu boleh dapat balik ke? Tak. Jadi 1 inci pula. Lepas tu lama-lama jadi 10 cm ke 2 cm je. So exhausted. Okay, lagi satu A ni adalah AED. Kalau AED dah sampai, jangan berhenti dulu. Tapi kena pasang semua AED, semua dah prepare, baru berhenti. Lepas nak pakai tu, masa nak pakai tu baru berhenti. Tapi tuan macam tuan tanya tu exhausted. Kita dah boleh berhenti lah. Boleh berhenti lah. Ada soalan?